Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak jadi macam detektif sejarah. Kita nak siasat satu persoalan yang selalunya orang salah faham dalam sejarah kita. Kita akan bongkar sama-sama, betul ke Kesultanan Johor moden ni pewaris sebenar legasi Kesultanan Melayu Melaka yang agung tu? Okey, jom kita mulakan. Soalannya mudah je. Macam mana Kesultanan Johor moden boleh secara sah warisi legasi salah satu empire paling power kat Asia Tenggara? Sebabnya, cerita yang selalu kita dengar tu rupa-rupanya bukan cerita penuh. Ada bahagian penting yang tertinggal. Untuk faham cerita ni, kita kena travel balik ke zaman Empire Johor, Pahang, Riau, Lingga. Sebuah empire maritim yang sangat gagah, pewaris langsung Kesultanan Melaka. Dan di sinilah bermulanya punca cerita kita. Ada dua salasila, dua waris yang sedang bersaing untuk tahta. Cerita yang selalu kita dengarkan, selalunya pasal perebutan kuasa antara temenggung, seorang pembesar kanan dengan anak kepada Sultan yang British lantik. Tapi sebenarnya, ini hanyalah red herring, satu umpan palsu yang sengaja direka untuk alihkan perhatian kita daripada peristiwa sebenar yang jauh lebih penting. Nah, sekarang kita akan tengok macam mana cita-cita British pada awal abad ke-19 bukan sahaja mengucar-ngacirkan keadaan, tapi juga telah mewujudkan satu krisis pewarisan dan melahirkan seorang sultan yang sebenarnya tak diiktiraf pun. Cuba kita tengok perbezaan ini. Memang ketara kan? Di sebelah kiri, Sultan Abdul Rahman, pemerintah yang sah. Dia memerintah dari ibu kota empire di Lingga, diiktiraf oleh semua pembesar Melayu dan juga Belanda. Di sebelah kanan pula, Sultan Hussein. Dia ni dibawa oleh Raffles dari Buangan. Tujuannya satu je, British perlukan tanda tangan dia untuk sahkan penyerahan Singapura. Itu sahaja. Dan yang paling menarik, bukan sahaja orang Melayu yang tak iktiraf Sultan Hussein ni. Pegawai British sendiri pun tahu yang Sultan lantikan mereka ni tak sah. Bayangkan, Gubernur Butterworth sendiri panggil dia tokoh patung, sekadar patung atau boneka yang diwujudkan untuk kepentingan British semata-mata. Jadi, kebanyakan buku sejarah akan tunjuk kita pada Perjanjian 1855 yang melibatkan anak Sultan Hussein, Tengku Ali. Perjanjian inilah yang selalu disebut sebagai detik penentu yang kononnya telah selesaikan semua perebutan kuasa ni. Tapi, di sinilah plot twist dia. Perjanjian 1855 tu, seperti yang kita bincangkan tadi, hanyalah satu lencongan. Titik perubahan sebenar yang mengubah segala-galanya bukanlah yang itu. Apa yang sangat menarik ialah bukti paling kukuh sebenarnya tersembunyi dalam satu dokumen lain. Satu perjanjian yang jarang orang tahu, yang ditandatangani 3 tahun selepas tu. Dan perjanjian inilah yang secara asasnya mengubah peta politik Empire Melayu ketika itu. Okey, jom kita tengok kronologi dia. Mula-mula, 1819, Raffles lantik Sultan Boneka. Lepas tu, 1824, Perjanjian Inggeris-Belanda pecahkan Empire. Kemudian datang 1855, perjanjian yang mengelirukan tu. Tapi, kemuncak dia, momen yang paling penting, ialah pada tahun 1858. Dengar betul-betul klausa ini. Ini petikan daripada perjanjian tahun 1858 antara Sultan Lingga dengan Belanda. Ia sebut dengan jelas, disebabkan perjanjian sebelum ni, Johor dan Pahang secara rasminya, secara undang-undangnya, dah tak lagi berada di bawah Empire Lingga. Mereka dah jadi wilayah berdaulat. Inilah detik pemisahan yang sebenar. Jadi, bila dah berpisah secara sah, apa yang berlaku? Kat sinilah peluang terbuka luas untuk sebuah kerajaan baru yang betul-betul sah dilahirkan atas asas perundangan yang kukuh. Akibatnya sangat jelas. Pemerintah Johor pada masa tu, iaitu Temenggung, bukan lagi orang bawahan Sultan Lingga. Beliau dah bebas. Beliau kini boleh menubuhkan kesultanan sendiri di atas satu lembaran perundangan yang bersih. Dan dalam adat Melayu, nak jadi seorang sultan yang sah, ada 4 syarat utama. Macam checklist lah. Pertama, pemerintah tu mestilah berdaulat. Kedua, dia mestilah seorang Muslim. Ketiga, dia diangkat melalui persetujuan pembesar atau syura. Dan keempat, pemerintahannya mesti berlandaskan undang-undang watan atau undang-undang tempatan. Sekarang, jom kita tengok macam mana Kesultanan Johor moden tik semua kotak ni. Kedaulatan,
Sah melalui Perjanjian 1858, pemimpin Islam sudah tentu diangkat melalui muafakat pembesar. Ya, Sultan Abu Bakar dimasyhurkan dengan persetujuan pembesar negeri. Dan Undang-Undang Watan bagi menkukuhkannya lagi dengan memperkenalkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan sempurna. Okey, kita dah selami sejarah, dah tengok perjanjian, dah faham konteks. Tapi kenapa semua ni penting untuk kita hari ni? Apa kaitannya? Perkara paling utama untuk kita faham ialah keabsahan Johor moden sebagai pewaris Kesultanan Melaka ini datang dari akar umbi undang-undang dan adat Melayu itu sendiri. Ia bukan satu ciptaan atau ihsan hasil percaturan politik British. Keabsahannya datang dari dalam, bukan dari luar. Inilah sebabnya Johor digelar sebagai pelestari perdu. Konsep ni sangat mendalam maknanya. Perdu tu merujuk kepada pangkal atau akar tunjang pokok. Jadi, pelestari perdu bermaksud Johor bukan sekadar dahan atau ranting, tetapi adalah pemelihara dan penyambung kepada akar umbi Empayar Melaka yang memastikan legasi itu terus hidup subur. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Kisah Johor ni tunjukkan macam mana sehelai kertas yang orang dah lupa boleh ubah seluruh naratif sejarah. Jadi, cuba kita fikirkan, berapa banyak lagi agaknya sejarah rasmi di luar sana yang mungkin akan berubah sepenuhnya kalau kita berjaya temui dokumen yang betul. Sejarah sentiasa menanti untuk diterokai semula.